Kat buka yayasan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya dengan segala kerendahan diri, 10 jari di atas kepala, saya memohon maaf atas apa yang telah dilakukan oleh seorang individu yang bernama Bos Pon. Ya, saya percaya apa yang dibuat selama ni telah melanggar undang-undang yang ada dekat Malaysia. Telah mengganggu, gugat undang-undang yang sedia ada di Malaysia. Dan saya selaku warga negara Indonesia, khususnya bangsa Aceh, memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia dengan segala kerendahan diri daripada saya. Dikarenakan oleh seorang individu, nama Aceh khususnya di Malaysia telah pun tercemar. Dan sekali lagi, saya sebagai wakil daripada orang Aceh, tepatnya rakyat Indonesia, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan saya meminta kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersatu padu membuat laporan polis terhadap individu yang bernama Saiful Bahri alias, kerana beliau telah mencabar pihak kerajaan dengan cara membuat kutipan amal secara terbuka, secara besar-besaran, tanpa ada sebarang persetujuan dari pihak kerajaan Malaysia. Atau boleh dikatakan, beliau membuat satu-satu kutipan derma mengatasnamakan Sabina Malaya, yang namun pada hakikatnya syarikat ataupun NGO yang beliau war-warkan dekat media tidak pernah berdaftar sama sekali sebelum ini. Maka dari itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada akaun TikTok yang bernama Mok Cik Pongoh, kerana beliau telah sudi mengambil tindakan